Hari ni kita nak settle satu benda. Siapa sebenarnya lagi bermasalah dalam relationship? Lelaki atau perempuan? Okey, aku sediakan korang makanan dekat depan ni. Ini ayam resepi daripada mainland India. Bukan scam. Sos dia pula daripada mainland Korea. Untuk tak nak buang masa lagi, and korang boleh baca doa makan sekarang. Untuk korang rasalah. Ni kita punya production sendirilah. Kalau orang-orang nak sponsor ayam next ataupun makan makanan next, boleh lah bagi tahu kita orang. Soalan pertama, siapa lagi kuat merajuk? Lelaki atau perempuan? Perempuan lah. Sebab apa? Sebab lelaki buat dia orang merajuk. Yes. Lelaki mana? Lepas tu tanya. Dah tanya-tanya. Banyak sangat lelaki. Adalah. Tadi kita orang mau merajuk. Tak sekarang. Naik. Mana ada? Keras awak. Air ke? Air ke? Jahat jahat. Kali ni punya makanan jahat guys. Sedap Tu. Siapa lagi susah minta maaf? Perempuan. Tak ada. Tak ada. Perempuan Saya bukan minta maaf, tak nak minta maaf. Tak nak minta maaf. Laki. Dia tak nak minta maaf, dia rasa dia betul. Aku melutut. Hendak kan? Dia kata minta maaf, dia kata dah boring. Lelaki minta minta maaf macam dia. mana? Lelaki minta maaf macam mana? Sorry dah, salah ai. Jangan minta maaf lagi. Apa? Sekali lagi please. Janji abang tak buat lagi. Kalau perempuan macam mana? Sorry. Sorry lama. I minta maaf ya, okay Perempuan fine. macam ni je. I tak salah. Tak ada. Tak apa. Kalau saya salah, saya minta maaf. Bapak flat gila. Ikhlas langsung. Kita pusing-pusing kita. Bagilah ikhlas. Saya tahu saya salah. Kalau ikhlas sikit macam mana? Sayang. Oh dia tahu. Dia tahu Boleh lah. buat. Dia boleh buat. Tapi dia tak nak buat. Tapi tak nak buat, ego. Kita kena cool. Siapa lagi kuat overthinking? Lelaki atau perempuan? Puan. Dia punya overthinking macam mana? Kita tidur pun, perempuan macam mana? Kita tidur pun, dia kita dengan perempuan lain. Member tengah. Seronok mimpi. Macam tu lah, Leo dah meleleh lah. Mimpi perempuan lain. Dia siap fikir apa? Oh kau mimpi siapa? Kau mimpi perempuan mana kau ni? Takut Dia juga. Aku balik ni kan. Siapa lagi cepat bosan dalam relationship? Perempuan. Laki. Perempuan. Laki nampak je reaction dia macam tak dah bosan. Kenapa reaction kau macam tu? Laki memang kena cool. I nak date dengan man, tak nak boy. Macam tu. Betul lah, lelaki zaman Mana sekarang dia semua nak orang? princess treatment. Tak ada, lelaki zaman sekarang semua nak didukung je. Nak yang terbaik, kena bagi yang terbaik. Dia macam ni. Baik tak ya? Move on. Puan. Sekejap dulu. Nampak kat situ. Laki kalau pedas ke dia diam je. Perempuan dia luahkan terus. Faham? Laki dia akan simpan. Kalau simpan dia tak tahu pengsan sebab kepedasan macam mana? At least kalau Modal tak kita angkat kena orang lah. bagi air tau. Kita orang Modal nak kena angkat lah. angkat dia. Bibir dah kembang ni. Oh, dah usus saya. Kata burai dah usus saya. Dah sama macam Datuk Sri Vida dah tu. Bibi aku dah tebal kena ni. Boleh kena sekat tubuhan ke tu. Okey. Sebelum korang meletup. Soalan seterusnya. Siapa lagi suka lari dari masalah? Perempuan. Lelaki. Perempuan. Sebab apa? Tahu tak lelaki zaman sekarang ni kalau ada masalah je macam tu. Okay, kita Kalau boleh nak fly Superman, Spiderman semua dia nak buat. Bro, macam-macam pernah jadi bro. Lepas tu post status yang meter tu. rasa baik hati. Siapa lagi kuat cemburu? Perempuan lagi kuat cemburu. Lagi tak? Lelaki dia cemburu, tapi cemburu dia yang Cemburu tak? bukan cemburu yang bertempat lah. Contoh lelaki cemburu. Okay, macam kita rapat dengan cousin lelaki kita kan, mula ada cemburu. Macam tu. Cousin? Cousin lelaki je cemburu. Dia macam ni. Dia boleh rapat, tapi kena nampak? tahu. Dia kena tahu dia punya macam mana cara nak rapat tu. Kalau bonding cara korang macam mana? Time kecil boleh. Maybe mandi pun sekali pun boleh, tak ada hal. Tapi bila dah besar pun nak mandi sekali jadi hal tu. Dia kata dah besar mandi sekali. Sekali I dari kecil mandi sekali dengan dia sampai besar. Takkan dia tu. Pedah dia. Kalau perempuan, contoh kita orang lelaki rapat dengan cousin kita orang yang perempuan. Okey je. Mandi sama. Apa? Kita orang mandi sama. Tak cakap bukan mandi sama. Tak, kalau kita orang mandi sama tak boleh tak? Tak, kalau mandi sama boleh tak? Malah benda boleh je buat benda lain. Kita makan. Habis dah girlfriend dia balik nak ajak mandi. Siapa lagi cepat give up dalam relationship? Perempuan. Tak, perempuan. Salah sikit je nak berlari. Salah sikit nak lari. Nak break. Nak break lah apalah. Macam mana contoh? Contoh awak macam mana Contoh pegang? dia. Awak pergi gym tak update saya pun. Dah lah, bye. Ai,
Hilang. Pergi kerja Dia tak cakap update. pasal gym ni. Dia cakap pasal awet dia ni. Tak, contoh sebab rutin aku gym Contoh. Pergi kerja tak update, makan tak update. Berak tak update. Mandi pun nak kena update. Oh ya. Hantar gambar apa percaya. What the heck? Siapa lagi suka manipulate situation? Laki. Perempuan. Laki. Perempuan. kalau Salah lah. Okey. Lelaki kalau salah, dia minta maaf. Kalau perempuan ada masalah, dia akan buat drama nangis dia. Lepas tu nak kita pula yang bujuk dia. Padahal Siapa tu yang kadang-kadang nangis? salah dia. Saya. Saya. Saya bagi tahu perempuan. Laki tu salah. Lepas tu dia dekat TikTok dia repost video macam dia yang tersakiti. Oh, aku tak layan dia kepala otak kau. Cakap pasal diri sendiri ke? Sini Aku walaupun aku yang tersakiti, aku tak post aku tersakiti. Aku tak repost. Aku repost macam dang I lost my spark. Macam tu. Oh, damn. Tak ada macam aku tak layak Lepas tu dicintai. bukan Tak ada sini perempuan yang mampu terima susah senang. Kepala cik kau dah terima kau naik wave. Siapa lagi toksik bila gaduh? Perempuan tak? Perempuan. Sedap pun. Weh. Siapa lagi suka test-test pasangan? Perempuan. Laki. Perempuan. Dia ni laki. Yang suka menguji kesabaran, yang suka macam test kan. Macam tahu kan, Perempuan. ada masalah, kau lagi bagi. Bagi. Lagi marah lagi suka. Nampak? Perempuan Boleh, test-test boleh lah. nak perhatian boleh, nak kasih sayang boleh. Kita boleh bagi. Tapi ada cara dia. Member. Kita je tak ada. Habis bayar aku habis. Saya tak minum makan. Kawan. Aku masuk kat sini Boleh ya. Wish, air cawan siapa tu? Saya. Air Sungai Kelang. Guys, air Sungai Kelang. Ayam Milo. Banjir. Dah. Move on Come on. Apa dia? Siapa yang lagi susah nak berubah walaupun dah tahu salah sendiri? Laki. Laki. Lepas tu jadi heavy. Lagi. Tak. Nak perempuan kan dia akan cakap macam ni. You Ex I tak macam tu pun. Ex I lagi ni. apa yang kau nak mengungkit pula ni? Tak, perempuan akan cakap macam ni. You ubahlah. Kalau you sayang I, you ubah ni. I sanggup teman you daripada you ni sampai you berubah. Tapi laki dia apa? Dia Dia pilih bagi- untuk tak nak ubah. Dia bagi Lepas tu jadi perempuan lain. Yang boleh Salah. terima. Yang boleh terima dia macam tu. Siapa lagi banyak punca cheating? Lelaki ke perempuan? Korang kalau gaduh mesti nak hilang. Kenapa tak solvekan terus? Kalau lelaki kan So korang nak time tu, korang nak time tu, lepas tu tiba orang lain masuk. Kalau lelaki kan, tahu tak dia buka ruang macam mana? Dia pergi lepak dengan member-member dia. Lepas tu cakap, oi aku gaduh dengan awet aku. Kau ada member seorang perempuan nak? Sampah. Ada. Nanti aku bagi nombor. Tak, laki kalau lepak, dia tak cakap pun pasal diri dia. Dia cakap pasal agama. Dia borak agama. Kau tahu tak? Nabi Muhammad kita. Memborak yang kau kau. Botol lah, botol. Memborak yang kau tak payah kau diam. Ada komen lah. Siapa lagi suka buat drama untuk menang argument? Perempuan lah, of course. Satulah dalam Acah-acah ada acah-acah menangis, ada acah-acah nak bunuh diri lah. Apalah, lari rumah. Bunuh diri. Saya nak mati lah. Kita ni anak kerja kita ni. Orang jumpa ni. Bukan nangis. Saya nak mati. Aku nak mati Itu tangan dulu. toreh. Tangan toreh. Perempuan mana siapa? Korang tak tahu. Ramai. Macam tu. Siapa punca relationship cepat gagal? Lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan. To be honest, Laki. perempuan. Kenapa? Sebab Macam mana nak tahu gagalnya relationship tu? gagal tu Miscommunication lah, dua-dua lah. Miscommunication. Tak, lelaki dia akan always bagi communication. Ada je lelaki korang- ada. Tapi secara sambut tu cara Macam mana? Kau buat contoh. Korang buat roleplay. Korang dua. macam you, I tak maaf. I tahu I salah. I akan memperbaiki salah I. So you bagi tahu lah apa yang I patut memperbaiki. Lepas tu dia akan buat muka-muka macam ni. 1, 2, 3, action. You, I minta maaf. I tahu I salah. I akan memperbaiki salah I. So kalau I ada salah ke datang, you bagi tahu I. Jangan you macam Dah banyak kali dah cakap macam tu. Sama je. you banyak kali you bagi tahu, tapi you tak bagi tahu buat apa. Dah pernah lah nak bagi tahu banyak kali dah. You penat dengan siapa? Dengan siapa pula? Ini masalah kita tau. Orang kalau marah. Salah dengan siapa? Banyak ada. Kau cakap sekarang. Cuba korang banyak support pula. Jap. Okay. 1, 2, 3, action. I minta maaf. I tahu I salah. I akan memperbaiki salah I. Kalau saya ada salah pun, saya pun minta maaf sekali. Okey. Kalau Kita saya sama-sama salah, boleh. tegur saya. Okey, tegur Okey. baik-baik. Nada tu jaga. Okay. You pun. Saya minta maaf, okey? Okay. Ni maaf hari raya. Pasal hari raya tu. Itu Berbual pedas. Siapa lagi tahu hari pasangan? Mana? Lelaki atau perempuan? Dia kalau tak healthy, dari awal tu lagi body dah tolak. Oh. Dia energy lah. Energy itu dah tak ada. Aura seri muka. Besar kan? Muka macam mana? Besar.
Ini muka kusam. Minta penampak betul. Sama. Muka kusam. Itu. So, ni last question. Sabar So, akhirnya akhir cerita kata hari ni kan, siapa yang sebenarnya masalah? Lelaki ke perempuan? Orang dua. Kau masalah. Kau sekarang. Ya curang-curang tu dah. Dah ubahlah. Yang curang tu dah Dah lah tu. Agak ilah pasangan korang. Yang duduk dalam kereta tu. Yang pergi klinik tu. Abang Jadi. Okey. Akhir kata untuk hari ni, aku rasa lagi banyak gaduh daripada soft. Betul tak? Kalau korang suka video-video macam ni, korang jangan lupa Like, share, Subscribe. And comment. Janganlah marah.